pakai uniform, kononnya kerja untuk jaga undang-undang, cerita pasal tanggungjawab kerja, biadab dengan orang tua, biadab dengan orang yang sebaya bapa engkau. Orang tua tu nak cari rezeki, nak tanggung anak bini dia, bukan nak cari rezeki, nak kaya raya. Korang yang pakai uniform, kononnya ada kuasa. Dah, bangsat je korang ni. Dengan Melayu korang boleh lah tindas. Asal kau tak pergi settle dulu warga asing punya masalah dalam negara ni, yang kau pergi nak kacau rakyat Malaysia, bangsa Melayu nak cari rezeki. Orang tua tu meniaga atas motor ya. Bukan dia pacak kemah pun, bukan dia meniaga nak dapat juta-juta pun. Meniaga dapat sekupang dua untuk sesuap nasi. Engkau ada otak tak ada otak, pakai uniform je. Tapi nilai uniform korang bawah tapak kaki orang masyarakat je lah. Bodoh punya kerja. Bodoh lah korang, belagak je, tangan selup poket konon. Nak tunjuk lagak. Orang yang bercakap tangan selup poket ni, attitude dia apa? Sombong, pemalas, belagak aja lebih.